Ingat, ilmu itu penting, tapi adab lebih utama. InsyaAllah Ibu, Aiman akan hormat guru dan kawan-kawan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang nilai hormat menghormati. Hakim, simpan telefon tu. Kita kena hormat cikgu. Aku dah tahu dah semua ni. Hakim, boleh jawab soalan cikgu? Saya tak pasti, cikgu. Hei, kau buta ke? Hakim, cakap elok-elok. Dia tak sengaja. Hakim, cikgu tahu kamu pandai, tapi ilmu tanpa adab tidak akan dihormati. Maaf, cikgu. Saya sedar. Saya banyak buat silap. Tak apa Hakim, kita boleh berubah sama-sama. Terima kasih, Aiman. Assalamualaikum, cikgu. Boleh saya tolong padam papan putih? Waalaikumsalam. Bagus perubahan kamu. Sudut kelas ada temannya, bijak benar bila berbicara.